Dalam update 4.1 akan ada beberapa benda baru lagi yang ditambah. Yang pertama sekali adalah Penguin Snowmobile, kereta salji yang boleh dinaiki oleh 4 orang pemain. 3 teammate dia yang lain ni boleh assist dia untuk buatkan Snowmobile tu bergerak lagi laju. Fungsi dan design dia sama macam boat itik yang korang main dulu tu, yang dekat tasik-tasik tu. Yang kedua adalah Magic Ice Skates. Benda ni adalah item rare yang boleh buatkan pemain create ice trail dalam beberapa saat. Benda ni juga boleh digunakan untuk buat jambatan ais dari bumbung rumah ke rumah yang lain. Bayangkan kau push enemy daripada bumbung ke bumbung guna benda ni. Memang style. Akan ada 6 NPC baru juga. NPC yang pertama adalah Apothecary Penguin. Benda ni rare. Bila korang interact dengan dia, rambut korang akan bertukar jadi afro. Lepas tu dia akan bagi kat korang 2 elixir. Yang pertama adalah Quick Shot Elixir. Dia boleh tingkatkan kelajuan reload dengan Weapon Swap. Wah, Weapon Swap pun boleh laju Yang kedua adalah Hearing Elixir. Korang boleh dedahkan musuh yang berdekatan. NPC yang seterusnya adalah Gunsmith Polar Bear. Benda ni pun rare juga. Pemain ataupun player perlu untuk bantu fix circuit breaker. Bila siap, akan dapat reward Slated Fish Rocket Launcher yang korang boleh tembak atau terbang guna benda ni. Seterusnya adalah Magician Fox. Benda ni pun rare juga. Magician Fox ni akan summon magic portal bila korang interact. NPC akan bagi korang magic ice skates kepada player yang interact dengan dia. Lepas tu juga ada Cupid Penguins. Boleh diambil gambar sebagai NPC hiasan bertema cinta. Zoomer Penguins. Boleh beli barangan khas daripada diorang ni. Hairstylist Fox. Boleh tukar gaya rambut karakter dalam game tu. Itu je untuk update terbaru yang aku dapat berita sekarang ni. Apa pendapat korang pasal benda-benda NPC ni? Cuba komen kat bawah.